Pandai pula you balik malam tadi. Not now, please. Apa tak tidur kat office je? I penat. Penat. Dengan I penat. Penat dengan situasi ni lah, Noha. Bukan dengan you seorang je. I balik rumah ni nak tenang. Bukan nak sambung gaduh dengan you. So, I punca lah. I tak cakap macam tu pun. Tapi you ni suka panjangkan semua isu. Kalau I beban, Faris, lepaskan I. Noha! Jangan melampau boleh tak? Ya, memang I dah melampau. I dah penat lah, Faris. Dengan mami you, dengan you lagi. You fikir I tak penat ke? Setiap hari pergi kerja, siang, malam kerja, balik rumah, kena soal siasat daripada you. You tak fikir ke? I ni isteri you. Yes. I tahu. Tapi you asyik buat macam ni, I akan rasa macam rumah ni lebih stres daripada office I. So, I ni masalah lah. You bukan masalah. Cara you buat semua ni jadi masalah. Kita bergaduh macam ni. I just nak your attention. Bukan buat I macam tak wujud dekat dalam rumah ni.